Aku rasa masih belum terlambat lagi untuk aku ucapkan tahniah kepada Dr. Sam atas pelantikan sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang baru. Tapi sejurus sahaja pelantikan tu, hang tengok semua muncung-muncung media para ceplos dan walana ni terus ditujukan, dihalakan kepada Terengganu dan Dr. Sam. Pasal apa pula para walana Jekkom apa semua ni terus attack saja Dr. Sam dengan Terengganu ni? Antara isu paling awal yang mereka main adalah penahanan seorang exco negeri Terengganu dalam dakwaan salah guna kuasa untuk melantik anak dia bekerja. Aku difahamkan kes 2018 dulu lagi. Dan sebenarnya aku tak sure pula exco ni kan yang buat keputusan untuk ambil anak dia tu. Aku rasa ada je anak PM, anak TPM dalam JLC dalam Malaysia ni. Hampa try pergi siasat tengok kan. Ni anak speaker pun ada. Mereka ni tak perlu dicutikan ataupun tak disiasat oleh SPRM ke? Tak, yang aku heran ni, anak exco takkan tak boleh kerja. Habis tu asalkan siapa-siapa dilantik jadi exco, anak dia tak boleh kerja lah. Walaupun ada kelayakan yang sepatutnya. Tu KP SPRM, kan dia dalam siasatan lah ni. Habis tu, dia tak dicutikan ke? Kalau nak ikut pun, PM Act yang kena saman dengan Yusof Rauter atas dakwaan serangan seksual tu, tak mau suruh dia cuti dulu ke? Sampai minta tangguh, minta kekebalan, minta pula tukar peguam. Sampai lah ni proceeding tak start lagi. Kalau nak kira dakwaan yang macam tu TPM tu yang ada 47 kes rasuah yang dah ada prima facie, sebelah kaki duduk dalam dah. Dia tu tak pernah dicutikan pun sampailah kes dia NFA. NFA tu pun bukan hakim yang bagi, pendakwa raya bawah AG yang bagi. Lepas tu mereka kata pula KDNK Negeri Terengganu ni antara yang tercorot terendah. Untuk makluman yang dah lupa kot, waktu Terengganu diambil pada tahun 2018 waktu menang PRU14 dulu ni, hang tengoklah projek-projek mega yang jadi projek Gajah Putih. Ada projek yang terbengkalai dah pun. Dan lah ni, semua projek-projek tu, Alhamdulillah siap dah. Adalah juga yang tak diteruskan. Sebab ada masalah yang sangat complicated. Peninggalan siapa? Peninggalan Kerajaan Barisan Nasional yang dululah. Dan setahu aku, KDNK yang sekarang di Terengganu ni, setiap tahun semakin baik. Malah kenaikan yang paling besar dalam sejarah negeri Terengganu tu. Hal ni walaupun tak mau highlight, tak mau angkat. Maksudnya, perkembangan ekonomi di Terengganu ni masih on track, masih berkembang. Tak ada negatif pun. Tak ada lah sampai nak salah guna duit zakat untuk beli tanah 9.8 juta. Macam yang kat Penang tu, tak ada lah juga nak guna duit zakat untuk buat settlement rumah. Tapi apa yang aku faham lah gang, ekonomi Terengganu ni dulu banyak bergantung dekat bayaran royalty daripada petroleum dia tu. Minyak. Yang syoknya, ketua pembangkang yang dulu ni, arwah ketua pembangkang yang dulu, janji nak bagi 20% daripada sekarang ni yang 5% sahaja jumlah royalty tu. Tapi, bila nak jadi PM, bukan kata 5%, bukan kata 20%. Bayaran kepada kerajaan negeri pun tertangguh-tangguh, tersekat-sekat, geng. Yang aku faham, bayaran kepada kerajaan negeri mesti masuk ke akaun negeri. Bukan pergi bagi dekat pihak lain atas apa-apa saja nama bantuan ataupun peruntukan. Hasil pendapatan kita mesti masuk akaun kita lah. Kalau masuk akaun orang lain, tu pendapatan mereka, bukan pendapatan kita. Semudah tu pun walanon tak faham. Jadi bila kita habaq yang Terengganu ni tak dapat lagi royalty dan masih tertunggak 1 bilion lebih, mereka jawab, oh kami dah bagi, tu kerajaan pusat dah bagi. Bagi kat mana? Tak masuk dalam akaun pun. Lepas tu, mai aku nak bawa hampa tengok apa perbezaan ketiga-tiga pimpinan yang menjadi pengerusi kepada setiap gabungan ni. Lepas tu, bila aku up status tentang umur setiap pengerusi gabungan ni, ada yang koyak. Aku cuma bagi tahu pengerusi Pakatan Harapan, pengerusi Barisan Nasional dengan pengerusi Perikatan Nasional. Kalau kita tengok Anwar, 79 tahun ni. Zahid Hamidi, 73 tahun ni. Manakala Dr. Sam, 56 tahun ni. Tu beza dari segi umur. Kalau kita tengok beza dari segi majoriti undi yang dimenangi di setiap tempat mereka ni. Apa boleh tengoklah. Kalau di Tambun, 3,736 undi saja majoriti. Di Bagan Datuk, 348 saja undi majoriti. Dr. Sam pula menang dengan majoriti undi bergaya 37,220 undi. Ini baru betul calon PM. Takkan calon PM dengan TPM majoriti macam ni.
Maksudnya, akar umbi dan rakyat ni tak bagi sokongan pun dekat mereka, tak kuat. Sebab tu kena ada parti-parti lain yang menyokong macam DAP. Yalah, parti yang bagi nyawa. Mereka ni letak boneka saja untuk jalankan mereka punya perancangan tu. Macam yang kita duk nampak lah ni lah. Tapi jangan lupa tau, di bawah Dr. Sam ni, pada PRU yang lepas dan PRN, apa bayangkan waktu PRU 2022, semua parlimen 8 kerusi, sapu bersih. Mai PRN pula, sapu bersih 32 kerusi pula. 8-0 dengan 32-0. Weh, tak pernah berlaku lagi dalam sejarah negeri Terengganu macam ni, weh. Sapu bersih. Jadi, inilah manifestasi kepercayaan rakyat dekat satu-satu pentadbiran tu. Bukan setakat majoriti tu tinggi. Sapu bersih semua pula tu. Alhamdulillah, semua dengan izin Allah Ta'ala. Kalau kita tengok rekod pula antara tiga-tiga orang pengerusi ni, Dr. Sam ni seorang teknokrat profesional. Dr. Sam ni calon PAS tau, bukan calon parti lain. Walaupun duk kata PAS ni parti Tok Lebay je. Tiba-tiba ada calon teknokrat profesional. Kalau kita tengok Anwar Ibrahim pula, rekod dia sebagai banduan terhormat. 2 kali masuk penjara. Atas kes-kes yang hampa sendiri pun dah tahulah, malas lah aku nak ulas. Kalau rekod pengerusi Barisan Nasional pula, Zahid Hamidi. Apa tengoklah rekod rasuah dia yang ada prima facie, 47 kes, 40 kes, LCS lah. Jadi Dr. Sam ni, dia ada kepribadian yang baik. Tak ada rekod salah laku rasuah ke, banduan salah laku moral dan sebagainya. Tak ada. Dan Dr. Sam ni, dia main dari PAS. Sebuah parti yang memang clean. Berbanding PKR, UMNO. Hampa tahulah parti-parti ni macam mana lah ni, betul tak? Sebenarnya kita rakyat Malaysia sekarang ni, kita perlukan seorang pemimpin dengan wajah yang baru. Bukan wajah yang recycle. Balik-balik. Muka dia aja. Yalah, kalau kita tengok sebelum ni, Anwar, Zahid, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Mahathir. Jadi dengan kemunculan Dr. Sam ni, dia memberi satu nafas baru, sinar baru buat Malaysia. Jadi kalau kita tengok di Terengganu ni, geng, tak ada langsung DAP. Baru dan khadam DAP pun tak ada, geng, di Terengganu ni. Lagi satu, geng, kalau kita tengok KDNK negeri Terengganu ni mungkinlah kecil. Tapi tak ada lah kerajaan negeri umum nak buat kandang babi seluas 500 ekar. Ada tak tuan tanah kena dakwa sebab halau penceroboh yang nak buat kuil atas tanah dia? Ada tak kat Terengganu? Dah lah tuan tanah yang kena. Penceroboh tu, kalau nak halau dia, kena bagi tanah ganti pula. Ada dah yang mereka ganti di KL hari tu, bernilai puluh juta. Padahal kawan tu pergi duduk cemeh atas tanah orang ya. Dan kat Terengganu ni, ada tak puak-puak DAP penceroboh tanah sampai 15,000 hektar untuk tanam musangking. Bila penguatkuasa main nak halau, mereka ni pula bawa kes pergi mahkamah. Lawan. Sampai Sultan kena bertitah lah, masuk campur. Jadi sebab apa tak ada kes-kes macam ni di Terengganu, kan? Sebab rakyat Terengganu ni cerdik. Mereka satukan undi bersatu padu dengan mengundi PAS. Bukti dia 8 kerusi parlimen, 8-0, 32 kerusi DUN, 32-0, sapu bersih. Jadi bila teras orang Melayu tu kuat bersatu hati, bangsa-bangsa lain pun ikut sekali lah. Sebab tu kalau kita tengok China, India di Kelantan ataupun Terengganu ni, semua tak ada masalah pun sebab kat sana tak ada DAP. Yang bahaya ni aliran pemikiran DAP. Dan tak ada juga geng-geng baru dan khadam DAP ni yang duk jadi pecacai untuk DAP ni. Apa tengoklah sendiri figura-figura Wan Day ke Mat Chen ke kat sana tu, tak habis-habis memainkan sentimen memecah belahkan masyarakat kita. Jadi itulah formula dia, geng. Kalau nak kita ni tak ada masalah, tak ada perkara-perkara luar tabi'i, kena tolak dah parti lain. Kena naikkan PAS, Perikatan Nasional. Formula dia, orang Melayu kena bersatu. Satukan undi kita. Barulah kaum-kaum lain, agama lain pun akan follow. Tak pernah lagi ada sejarah yang kita, orang Melayu, orang Islam ni, duk memusuhi, duk resis tak ketahuan. Pergi roboh tok kong ke apa ke. Tak ada. Orang Melayu tak buat benda macam tu. Tapi kalau puak lain yang naik pemerintah, aku tak pastilah, geng. Lah ni pun boleh tengok lah, betul tak? Jadi kena jauhi dah DAP, PKR, AMDAP, PANDAP ni. Ni semua tak boleh pakai, kan? Sebab tu, tengoklah formula dia di Terengganu tu. Hampa tengok. Dia pesapu bersih, masyarakat orang Melayu dan keharmonian menjadi kuat. Sebab tu kita duk kata PAS for all. PAS tu untuk semua.
dan PAS for PM Malaysia. Setuju tak, geng? Jadi, rakyat Malaysia sepatutnya kita kena bagi peluang dekat muka baru untuk sinar baru dan nafas baru untuk Malaysia. Tak payahlah ambil pemimpin-pemimpin yang jenis kitar semula ni. Kita nak yang tampil sebagai teknokrat dan profesional. Lebih muda, lebih educated, lebih berintegriti, lebih tawaduk dan lebih sopan dan berakhlak. Sudah-sudahlah tu pilih pemimpin yang kotor, yang jenis cakap besar, cakap tak serupa bikin tu. Jadi geng, apa setuju tak Dr. Sam sebagai calon PM yang ke-11? Kalau setuju, komen ramai-ramai kat bawah ni Dr. Sam for PM sebelah. Okey geng, jumpa lagi.